Pembunuhan Izzuddin Al-Haddad, komando tertinggi Brigade Al-Qassam yang baru dilantik, menjadi antara perkembangan paling besar di Gaza ketika gencatan senjata masih berada dalam keadaan yang sangat rapuh. Bagi Israel, pembunuhan ini digambarkan sebagai kejayaan besar yang kononnya mampu melemahkan kemampuan operasi Hamas di Gaza. Namun, bagi penganalisis, kesannya tidaklah semudah itu. Pembunuhan seorang komando kanan sememangnya memberi tamparan yang agak besar dari sudut simbolik, moral dan juga kepimpinan. Tetapi persoalannya, adakah Brigade Al-Qassam benar-benar akan lumpuh atau struktur mereka memang dibina untuk bertahan selepas kehilangan pemimpin? Menurut maklumat yang dilaporkan, Izzuddin Al-Haddad dibunuh pada hari Jumaat dalam satu serangan berganda yang sangat canggih. Serangan pertama menyasarkan sebuah apartmen kediaman di kawasan Rimal, Bandar Gaza. Manakala serangan kedua menyasarkan sebuah kenderaan yang dipercayai cuba meninggalkan lokasi tersebut. Serangan itu dilakukan di dalam kawasan yang sangat padat dengan penduduk dan dipenuhi dengan orang awam yang kehilangan tempat tinggal. Selain Al-Haddad, 7 lagi rakyat Palestin terbunuh, termasuk wanita dan juga kanak-kanak. Manakala 50 orang lagi dilaporkan cedera dalam kemalangan tersebut. Di sinilah isu menjadi lebih besar daripada sekadar pembunuhan seorang tokoh tentera. Ia berlaku dalam konteks Gaza yang sebenarnya masih berada di dalam gejatan senjata yang rapuh dan dalam keadaan orang awam yang terus menjadi mangsa serangan. Persoalannya, siapa sebenarnya Izzuddin Al-Haddad? Izzuddin Al-Haddad bukan nama kecil dalam struktur Brigade Al-Qassam. Beliau merupakan tokoh penting yang mengambil alih peranan utama selepas beberapa komander kanan Brigade Al-Qassam yang terbunuh, termasuk Muhammad Dhaif, Marwan Isa dan Muhammad Sinwar, adik kepada Yahya Sinwar. Dengan kehilangan tokoh-tokoh tersebut, Al-Haddad dilihat sebagai satu figura tentera utama yang menguruskan pertempuran menentang Israel di Gaza. Namun, menurut penganalisis politik Palestin, Said Ziad, kesan operasi daripada pembunuhan ini dijangka terhad dalam jangka masa segera. Ini kerana Brigade Al-Qassam tidak dibina atas struktur hierarki yang mudah runtuh apabila seseorang pemimpin itu dibunuh. Sebaliknya, struktur mereka digambarkan sebagai struktur selari dan decentralized. Dalam tempoh 2 dekad lalu, Hamas telah berkembang menjadi sebuah gerakan gerila yang beroperasi melalui unit-unit kecil, terasing dan mampu bergerak secara sendiri. Setiap unit mempunyai bekalan logistik, doktrin tempur dan misi masing-masing. Maksudnya, jika satu brigade atau batalion kehilangan komandernya, unit tersebut tetap mengetahui tugas yang perlu dilaksanakan dan mempunyai sumber untuk meneruskan operasi. Atas sebab itu, menurut penganalisis, penyusunan semula arahan pusat Brigade Al-Qassam selepas kehilangan Al-Haddad mungkin hanya mengambil masa beberapa hari sahaja, bukan berbulan-bulan. Inilah perkara penting yang perlu difahami. Pembunuhan ini besar dari sudut simbolik, tetapi tidak semestinya struktur operasi Brigade Al-Qassam akan runtuh serta-merta. Malah, menurut analisis yang sama, Al-Haddad dikatakan telah menggunakan tempoh gejatan senjata sejak Oktober untuk membina semula sebahagian kemampuan kumpulan itu. Dalam tempoh lebih 200 hari, beliau dilaporkan membantu menyusun semula infrastruktur, terowong, persenjataan dan formasi tempur sehingga Brigade Al-Qassam kembali berada dalam keadaan yang mampu untuk mempertahankan diri. Dari sudut sejarah peribadi pula, Izzuddin Al-Haddad mempunyai kedudukan lama dalam Hamas. Dilahirkan pada awal 1970, beliau menyertai Hamas sejak penubuhannya pada 1987. Beliau bermula sebagai anggota infanteri sebelum meningkat naik menjadi komander Brigade Bandar Gaza. Brigade ini mengawasi 6 batalion
dengan setiap batalion dilaporkan terdiri daripada 1,000 anggota tempur dan 4,000 anggota sokongan. Beliau juga memainkan peranan penting dalam penubuhan Al-Majid, iaitu aparat keselamatan dalaman Hamas yang bertujuan menjejaki kolaborator perisikan Israel. Namun, antara perkara yang menjadikan namanya lebih dikenali ialah kemampuannya yang terselamat daripada beberapa percubaan pembunuhannya. Rumahnya pernah dibom pada tahun 2009, 2012, 2021 dan 3 kali sepanjang perang genosid semasa di Gaza berlaku. Disebabkan itu, beliau digelar sebagai ghost ataupun hantu Brigid Al-Qassam. Al-Haddad juga meninggalkan kesan strategik yang sangat besar kepada gerakan itu. Beliau disebut sebagai antara arkitek utama serangan 7 Oktober 2023. Menurut laporan risikan, beliau mengawasi sendiri proses menembusi pagar timur, mengarahkan unit elit yang menyerbu pangkalan tentera Rim dan pos Fajar, serta menyerahkan arahan operasi kepada komander tempatan beberapa jam sebelum berlakunya serangan. Pada Januari 2025, anaknya Suhaib terbunuh dalam serangan udara Israel. Namun, Al-Haddad terselamat dan terus memimpin operasi termasuk mengawasi penahanan tawanan Israel sehingga satu perjanjian dapat dicapai. Selepas kematiannya, Hamas segera mengesahkan pembunuhan tersebut. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim, meratapi pemergiannya sebagai Komander Umum Brigid Al-Qassam. Beliau menyifatkan kematian Al-Haddad sebagai kehilangan yang sangat besar, namun menegaskan bahawa perjalanan panjang perjuangan mereka akan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Dalam masa yang sama, Israel pula mendakwa mereka semakin hampir untuk memusnahkan arahan pusat Hamas. Menurut dakwaan pegawai Israel daripada anggota Majlis Tentera yang berkhidmat sebelum serangan pada Oktober 2023, hanya 2 orang sahaja yang masih hidup, iaitu Muhammad Auda dan juga Imad Akil. Namun, penganalisis menegaskan bahawa Brigid Al-Qassam mempunyai lapisan kader yang sangat luas. Sebelum perang, sayap tentera Hamas dilaporkan mempunyai sekitar 50,000 anggota. Selain itu, struktur kepimpinan mereka mempunyai protokol pergantian yang sangat-sangat ketat. Menurut Said Ziyad, kebiasaannya setiap komando aktif mempunyai timbalan pertama, kedua dan ketiga daripada peringkat komando umum sehinggalah kepada pemimpin pelatun. Ini membolehkan kekosongan ini diisi dengan sangat cepat apabila seseorang daripada komander mereka terbunuh. Hebat bukan? Maka, persoalan siapa yang akan menggantikan Al-Haddad mungkin tidak akan dijawab secara terbuka. Tetapi dari sudut struktur, sistem pergantian itu sudah pun wujud. Isu paling besar selepas pembunuhan ini ialah masa depan gejatan senjata itu sendiri. Tidak lama selepas serangan tersebut, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mereka mengeluarkan satu kenyataan bersama yang jarang-jarang berlaku. Mereka berbangga bahawa pembunuhan itu dilakukan atas arahan mereka secara langsung. Menurut penganalisis hal ehwal Israel, Muhannad Mustafa, tindakan ini menunjukkan bahawa Israel mereka sedang cuba menormalisasikan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Dalam erti kata lain, Israel kini mahu membiasakan keadaan di mana mereka boleh terus melakukan serangan, termasuklah membunuh tokoh tentera, polis dan orang awam Palestin tanpa memberi justifikasi segera terhadap pelanggaran gencatan senjata. Menurut Mustafa, kenyataan Netanyahu dan Katz juga dilihat sebagai mesej kepada Washington. Israel cuba menggambarkan pembunuhan ini sebagai langkah perlu untuk melucutkan senjata Hamas di bawah rancangan Trump. Namun menurut beliau, realitinya Israel memang dari awal tidak benar-benar pun mahu kepada gencatan senjata. Gencatan tersebut dilihat sebagai sesuatu yang dipaksakan
ke atas mereka. Sejak gejatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025, sekurang-kurangnya 871 rakyat Palestin yang telah terbunuh dan kebanyakan daripada mereka adalah orang awam. Dalam konteks ini, pembunuhan Al-Haddad dilihat bukan sahaja sebagai operasi ketenteraan tetapi juga sebagai cubaan memprovokasi tindak balas Hamas. Jika Hamas bertindak balas secara besar-besaran, Israel boleh menggunakan alasan itu untuk mengatakan bahawa gejatan senjata telah pun gagal. Menurut analisis tersebut, matlamat akhirnya adalah untuk mendorong keruntuhan perjanjian dan memberi ruang kepada Israel melancarkan operasi baharu yang disebut sebagai Gideon II bagi menduduki seluruh kawasan Gaza. Bagi Netanyahu yang masih belum mencapai kemenangan strategik seperti penyeruhan penuh Hamas, pembunuhan tokoh-tokoh kanan seperti ini digunakan untuk membina satu gambaran kemenangan kepada rakyat Israel sendiri. Dengan erti kata lain, pembunuhan Al-Haddad ini sebenarnya mungkin lebih besar nilainya dari sudut politik dan propaganda Israel berbanding kesan operasi jangka masa panjang terhadap Brigid Al-Qassam. Sejarah juga menunjukkan bahawa pembunuhan tokoh-tokoh tentera utama dalam gerakan Palestin jarang sebenarnya memberi kesan jangka panjang yang benar-benar dapat melumpuhkan gerakan tersebut. Menurut Said Ziad, bagi para pejuang dan masyarakat di Gaza, pembunuhan seperti ini sebenarnya mewujudkan satu ikatan darah yang bukan melemahkan semangat tetapi menguatkan tekad mereka. Berundur selepas kehilangan tokoh seperti Deif, Sinwar ataupun Haddad dianggap sebagai satu pengkhianatan terhadap darah mereka sendiri. Kesimpulannya, pembunuhan Izzuddin Al-Haddad adalah kehilangan besar kepada Brigid Al-Qassam dan juga Hamas dari sudut moral, simbolik dan juga kepimpinan. Namun, berdasarkan analisis semasa, kesannya terhadap operasi ketenteraan di Gaza dalam jangka panjang masih belum dapat dipastikan. Struktur Brigid Al-Qassam yang decentralized, sistem pengganti yang tersusun. Namun berdasarkan analisis semasa, kesannya terhadap operasi ketenteraan di Gaza dalam jangka masa panjang masih belum dapat dipastikan. Struktur Brigid Al-Qassam yang decentralized, sistem pengganti yang tersusun dan pengalaman mereka menyerap kehilangan komander kanan menjadikan kumpulan itu berkemungkinan mampu menyesuaikan diri walaupun dalam masa yang singkat. Yang lebih membimbangkan ialah implikasi politik dan keselamatan selepas daripada pembunuhan ini. Jika Israel terus menggunakan pembunuhan bersasar sebagai strategi, gejatan senjata di Gaza akan semakin rapuh. Dan jika tindakan ini bertujuan memprovokasi tindak balas, maka Gaza mungkin sekali lagi berada di ambang fasa perang yang lebih besar. Pembunuhan Izzuddin Al-Haddad bukanlah penamat kepada operasi Hamas di Gaza. Sebaliknya, ia mungkin menjadi satu lagi titik penting dalam perang panjang antara Israel dan juga gerakan Palestin, serta satu ujian besar terhadap masa depan gejatan senjata yang semakin hari berada di ambang kehancuran.